Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat kembali ke channel saya, Apa Khabar TV. Siapa yang belum subscribe, boleh tolong saya untuk subscribe. Dah lama saya tak bersiaran di channel saya ni. Kali ni saya nak kongsi pengalaman sikit ataupun bercerita serba sedikit mengenai Proton Waja MMC 2003 yang dah berusia lebih kurang dalam 20 lebih tahun. Saya dah pakai Proton Waja ni selama 2 bulan. Kepunyaan dan milik makcik saya dekat kampung. Sebabkan saya bercuti agak lama juga dekat kampung kali ni. Jadi makcik saya memberikan saya ruang untuk mengguna dan menjaga kereta Proton Waja ni. So kereta Proton Waja ni jenis automatik yang dikeluarkan pada tahun 2003 kalau tak silap saya. Dah lebih 20 tahun, tapi inilah dia kondisi keadaan Proton Waja ni. Masih nampak menarik terutamanya saya suka bahagian cermin depan dia ni. Cermin depan pula, lampu depan dia ni, sebab dia diperbuat daripada gelas. Jadi untuk dia menjadi pudar agak susah sikit lah. Masih original, lebih 20 tahun, memang terbaik kualiti dia. So inilah dia, cat masih original, logo Proton pun masih juga original. Saya rasa rim pun masih rim yang original juga. Cuma keadaan kereta ni memang nampak usang lah. Cat dia tak pernah ditukar lagi. So inilah keadaan dia sekarang Proton Waja. Dekat sini siapa yang masih ada Proton Waja dekat rumah? Pengalaman saya 2 bulan lebih menggunakan Proton Waja ni. Pergerakan saya tak jauh lah, di sekitar bandar sahaja. Saya rasa dia agak jimat juga. Yang ni automatik, saya isi dalam RM20 sahaja untuk seminggu perjalanan saya di dalam pekan. Itulah pembelanjaan petrol saya, seminggu RM20 sahaja, lebih kurang macam itulah. So kalau korang ada Proton Waja, korang suka apa berkenaan dengan Proton Waja korang? Korang boleh sharekan dekat bawah. Saya pakai 2 bulan lebih ni. Benda yang saya suka ialah, yang pertama, aircon dia sejuk. Yang kedua, dia punya handling tu masih lagi mantap. Dia punya handling memang best lah. Kereta ni agak berat juga bagi saya, tapi dia still padu lah. Dalam ni semua original nampak. Inilah keadaan kereta yang dah berusia lebih daripada 20 tahun. Dia punya auto side mirror ni semua dah tak berfungsi. Ni tak boleh buka dah. Pakai aircon. Aircon dia memang sangat-sangat sejuk minta maaf, dalam dia memang agak tu belum sempat nak cuci minggu ni. Tengok steering wheel dia masih yang original, sebabkan kereta ni berjemur siang malam, panas hujan. Jadi ini yang terjadi. Dia punya horn semua masih elok lagi. Dan satu lagi, ni yang nak adjust dia punya seat belakang ni, memang kena pusing benda ni lah. So inilah dia Proton Waja serba sedikit di tahun 2025. Kereta ni tak pernah lagi tukar gearbox. Gearbox ni masih yang original. Engine dia saya kurang pasti. Aircon dia sejuk. Lampu depan dia pun masih juga terang. So inilah dia Proton Waja MMC automatic
keluaran tahun 2003. Oke, sampai sini saja perkongsian saya untuk kali ini berkenaan dengan proton wajah di tahun 2025. Kalau korang jumpa proton wajah yang masih elok, automatik ataupun manual, saya rasa korang boleh beli kot. Sebab saya pakai pun seronok. Dia punya handling masih okey, sangat-sangat best. Dan dia punya fuel consumption, penggunaan minyak pun bagi saya dah tak adalah kuat sangat. Memang just nice, okey. Tak pastilah kepada pemilik wajah yang lain ya. Okey. Kalau korang ada pendapat boleh share dekat bawah. Saya rasa sekarang ni harga proton wajah yang versi yang ni memang sangat-sangat murah dah. Boleh dapat di bawah 5,000. Okey. Kalau korang nak iklankan proton wajah korang, boleh silakan. Korang boleh iklan dekat komen di bawah. Mana tahu ada orang lain yang berkenan nak beli. Rezeki kan. Boleh jual, boleh beli. Tapi kena jumpalah face to face. Okay. Best lah proton wajah ni. Okay. Kita jumpa lagi next time.